Inna ansha'nahunna insya. Sanduk mana? Khata anta. Khata? Lesh? Wen khata wen. Salah bacaan tu. Ni yang betul. Bacaan tadi tidak betul sebab pembaca tidak memanjangkan huruf hamzah yang bertanwin di akhir kalimah dengan 2 harakat. Ini dinamakan mad iwad. Jika kita ingin berhenti atau waqaf pada huruf yang bertanwin berbaris atas, maka kita perlu panjangkannya dengan 2 harakat. Kecuali huruf ta marbutah. Cara bacaan yang betul adalah insya'a. Okey, cuba semula. Inna ansha'nahunna insya'a. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Malu mengaji, ingat kami, ingat KMP.